yang paling sedap. Mamma mia! Masa Anda bermula sekarang. Memasak biasa membosankan. Mari tambah sedikit sains yang meletup. Hati-hati. Campurkan reagen rahasia kuning, merah. Oh, ya, lihat betapa cantiknya hasilnya. Hebat. Lihat itu. Wow. Nathan, adakah kamu sedang membuat ramuan ajaib? Ia langsung tidak kelihatan boleh dimakan. Ini bukan ramuan, tetapi asas pizza yang bijak. Lihat warna keju yang sempurna. Sampai Reamer Slays Command, I am NRD Lindirian Chantik and Bisharat. Ya. Hebat! Tuangkan dengan berhati-hati ke atas pinggan. Ya, spread tidak bebas pepperoni. Berganggu yang merah di sini. Danin, bullet seperti sedar, Chip. Pizza Saint sebenar sudah siap. Ayo, saya juga boleh jadi ahli kimia. Lihat. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu melakukan semuanya salah. Aduh. Itu seronok. Saya memperdayakan awak. Aduh, apa itu? Lihat, balas dendam dengan sendirinya. Hey, berfriend untuk dari kilo de saus. Dan saya akan sebuat pizza yang cantik dari dough merah jambu. Patrick akan ambil asasnya. Tambah sos tomato begitu sahaja. Ambil sedikit keju. Satu gunung penuh. Hebat. And it's really cute that time bersekord pepperonan. Sorry for the anorin laki kin order curious ke dalam ketuhar and tunggu ia masak. Saya rasa ia sudah siap. Oh, wow. Good picture very super benvision. Si tahu, siupan kasih yang pizza Paris dahsyat. Wow, ia sangat comel. Oh, ayo. Kenapa susah-susah bila anda boleh pesan pizza sahaja? Lihat, sempurna dan sangat cepat. Lebih berawit terserah so intens. Oh, kami menggandang tidak sengaja, tapi saya sebenarnya ada asas yang sangat comel sekarang. Mari ambil banyak Nutella, KPT, dan telah perimeter campur dengan baik. And then kita regas berbahan rahasia dan mitraknir sehingga seperti gula kita letakkannya terus ke atas pizza kita. Our sets a burst sun, zero chopper chips and ranch. Your atas pizza dan pesolan churrado. Berhenti. Jennifer Sholain Tria. Ayo, Jennifer. Baiklah, sudah tiba masanya untuk mencoba. Mari kita mulakan pizza yang cantik ini dalam bentuk hati. Oh, wow, nampak sedap. Sebenarnya, ia nampak lebih baik daripada rasanya. Mari cuba pizza pelik ini. Ini buatan Nathan. Nampak kelakar. Mari cuba. Dia marmalade. Baiklah, tunggu. Agak pelik. Saya takut dengannya. Baiklah, mari cuba pizza ini. Wah, sangat manis. Banyak Nutella dan marmalade. Hebat. Saya suka sangat. Tania, Bella, awak menang. Hooray! Surit kain shuttle Fernand Fremont Lazet. Ayo, Katrian. Oh, lihat, ini ayam. Baiklah, kita perlukan seekor yang lengkap. Kita akan tambah rempah. Sebaiknya Kudrik and Salbut Trap and Sire.
Bermas bersisa poleng lobak merah. Kemudian terus meremas tendon. Kemudian terus berseluar kentang. Sedikit brokol natal, berdemiskan kutas ayam and tembak kentang serta sayur-sayuran lain di sekelilingnya dah. Sempurna! Apa yang sedang berlaku? Saya kaya buat violet chop yang sering spiatunan damit virang berutu kulineri ralat. Baga kita antar violet kita terus ke Kuala kerana kita akan membuatnya dengan cara yang hebat. Oh ya, dengar betapa hebatnya ini. Bau dia memang luar biasa. Saya ada idea. Saya akan buat sayap rangup dalam serbuk roti. Saya akan ambil krepa yang sangat pedas dan sos tabasco yang panas. Dan kita akan celup setiap kaki untuk membuat salutan roti yang terang dan berapi. Begitu sahaja. Menggoncang. Sedap. Oh, tidak. Saya terbakar. Nafas naga sebenar, ia panas. Ayam saya akan jadi bom sebenar, saya rasa. Dan saya sudah masaknya. Mari letakkan dalam baldi dan saya selesai. Watch as he raisins. Orang semai tumis sayur segering 2 beaches. Ralborten B is BG by Jean. The Italian Mike Joban dance aroma yang luar biasa. Akin broccoli dan sebenarnya sos berbeku. Bahan sempurna dari chef. Selamat menjamu selera. Masa untuk merasai karya daging anda. Semuanya berbau sangat sedap. Saya akan mulakan dengan filet ayam. Awal kau merebut serbuan. Jadi susun cekal. Sesuai status tidak berasa yang luar biasa hanya ayam biasa. Saya mengharapkan sesuatu yang lebih daripada kamu, Nathan. Sekarang giliran sayap merah Bella. Ia kelihatan baik sahaja. Biar saya ambil gigitan besar. Tidak. Api. Selamatkan saya. Saya ada gunung berapi sebenar dalam mulut saya. Ia terlalu pedas. Saya terbakar. Mari coba ayam roast. Ia sangat lembut. Sangat sedap. Saya suka. Rose telah menang dalam pusingan ini. Ya, akhirnya. Hei, jangan marah, Chef Genius saya. Terimalah ciuman penghibur. Dan sekarang saya mahu ais krim. Bolehkah anda buatkan untuk saya? Saya pun tak tahu bagaimana nak buat begitu. Saya perlukan buku masakan. Jelas sekali kamu semua baru di sini. Ia sangat mudah. Hei, Kieran, temui krim. Kakini doa marks. Sweet Rinders mi yang besarden. En tot torts tray strawberry. Das don't remember crispy senimiga. Blueberry and kiwi. Baiklah. Di mana resipi ais krim? Saya tak jumpa. Saya ada idea. Kita ambil acuan ais dan letakkan beri dalam acuan. Kita akan tuangkan susu ke atasnya dan masukkan penyepit. Begitu sahaja. Dan kita sudah bersedia untuk memasukkannya ke dalam peti sejuk beku. Begitu saja, biarkan ia sejuk di sini. Dan tutup. Dan apa yang patut saya lakukan? Resipi yang sempurna. Ya, sekarang kita akan ambil beberapa M&M's dan masukkan ke dalam bag. Tambah sedikit susu dan zip. Seterusnya dengan ais. Tambah lebih banyak ais dan masukkan bag ke dalam bag yang lebih besar. Begitu sahaja, ia akan membekau. Apa? Bukankah ini menyeronokkan? Mari menari bersama, Nenek. Baiklah, saya perlukan ais krim. Saya akan menggunakannya untuk membuat ais krim yang sempurna. Campurkan dengan pengadun. Begitu sahaja. Ia sangat sejuk.
Satu lagi Prisa. Sempurna. Sekarang kita boleh buat bola ice cream. Enoblitz is berikudet kelat dan cantik. Very hias and amba coklat. Wah, baiklah ice cream saya keluar siap jual. Warelit seperti sudah sepinggan. Saya rasa ice cream saya keluar siap jual. Selamat menjamu selera. Wah, kamu telah membuat banyak ice cream. Mari kita mulakan dengan package rahasia ini. Ice cream islon kakimabal kuriba. So, wah, yak sejuk. And what is ini? Ice cream yang sangat kecil. Mari kita coba. Baiklah, saya rasa tidak mengapa. Dan lihatlah ice cream yang berwarna-warni itu. Ia ada strawberry dan coklat juga. Ia sangat lazat. Saya mahu semuanya. Sangat sedap. Saya sangat sejuk. Tetapi chef, Anda menang. Sudah tentu. Saya telah berusaha keras. Terima kasih. Kali ini, saya mahu beberapa pancake. Oh, ini berita baik. Saya akan mula. Lihat saya membuat pancake dengan beruang. Oh, bagus. Mari tambah sedikit mentega dan sudah tentu sirap maple di atas. Beberapa biji telur dan daging bakon. Sarapan sudah siap. Oh, baiklah. Saya akan buat beberapa pancake juga. Tetapi ini akan menjadi pancake taco. Mari tambah sedikit mentega kacang. Oh, ayo jangan cemburu. Pergi jauh. Mari tambah sedikit pisang juga. Strawberry Fury Caramel. Dan at Spruder Satsa for Scope Ice Cream. Priam benar stew kari agong. Sedia. Apa itu? Berhati-hati. Maaf, saya ada penyembur api di sini karena saya perlu cairkan marmalade ini. Kemudian saya tuangkannya. Keris nasperan kami. Begitu sahaja. Mari kita bekukan ia. Just use the ice. Irritates. Dan yan aku lihat mo yung considerations. Dan ini adalah lempeng marmalade. Sekarang mari kita buat menara daripadanya. Oh, yeah. Ia sangat masam. Saya perlu seri krim putar. Oh, ya. Dan kita akan tambahkannya pada pancake juga. Dan banyak gula-gula di atasnya. Saya sudah bersedia. Selamat menjamu selera. Wah, begitu banyak pancake yang berbeza. Mari kita mulakan dengan pancake nenek. Sedapnya. Sebenar beri lazat. And let that taco pancake in. Wah, mereka memang sedap. Dan ada juga coklat dan ice cream. Oh, wow, chef. Ini menakjubkan. Dan sekarang mari kita lihat pancake marmalade dari abang saya. Mereka kelihatan sangat lazat. Oh, ya sangat masam. Saya suka. Abang saya menang. Ya. Wah, gincu apa yang saya ada. Kita perlu menggunakannya. Betapa sedapnya. Oh, inilah strawberry sebenar. Apa rasa gincu ini? Lol, what veggies kan? Nampaknya sedikit wididiokan. Perih memalukan. Akah ada sebuah di sini untuk cabaran kulinari? Dibuatkan saya gincu yang boleh dimakan. Tolong. Tiada masalah.
Hewa ke gula-gula kita hubah-bubah untuk gencu kami. Ini sangat lazat. Sekian untuk menolak. Dan betapa besar gelembung yang boleh ditiup dengannya. Hebat! Kita letakkan gula-gula getah ke dalam cawan yang dalam. Jadi saya perlu mencampurkannya dengan sesuatu. Wah, Liv! Apa yang awak ada di sini? Stephen membuat ramuan. Oh, saya rasa saya akan pinjam pembakar awak. Ini, yang ini pula. Oh, apa itu? Liv, maaf. Saya akan teruskan. Cairkan gula-gula getah dalam mangkuk supaya tiada ketulan yang tinggal. Wah, ia menjadi hebat. Apa yang berlaku dengan Jess? Hello, adakah Anda mahu menari dengan saya? Mari kita lakukan. Jelas. Jadi Jess adalah peminat besar Labubu, jadi dia akan mempunyai gincu dengan Labubu seperti itu. Wow. Ya, lihat apa yang saya boleh buat. Begitu sahaja. Kita tuangkan semua getah hingga penuh. Boleh saya pinjam peti sejuk buku awak? Terima kasih. Bagus. Baiklah, saya rasa giliran saya untuk mula. Saya akan buat gincu bertema Minecraft. Ini adalah gincu creeper. Adakah Jess akan terkesan? Baiklah, tangga coklat, srispan batang, dan rasen sekeliling tepur dengan spatula supaya tiada ruang yang tertinggal. Baiklah, dimulai ada sendiri, itu mas, pada kesembuhan buku. Marah ustelon kan? Dan sekarang tambah semua gula-gula ini. Aku dan kira-kira labrador tidak bermadu. Sebenarnya banyak madu. Begitu sahaja. Sekarang kita masukkan ini ke dalam gincu bertema Minecraft yang cantik ini. Kerja yang bagus. Bags, reagent, soda, kasih quick game warverji, saus merek dolet, masir di marmalade yang tinggal, pita marmalade chicken, kati perhatian reaksi mendesis, and si diri impistasi. Kisahnya siya kesal para apalai kula-kula perasit. Oh, mereka yang paling berbahaya. Oh, saya terlebih buat. Kita akan ada letupan di sini. Oh, sedap. Oh, wah. Ia berjaya. Gincu sudah siap. Wah, just luar biasa nawalan dian. Yang si sarga luar biasa. Suyur bayar dengan siyo. Wah, betul aku dia menggigit. Ia sangat masam. Saya takkan coba itu lagi. Wah, apa ini? Coklat. Oh, saya tak boleh gigit. Tidak, tunggu. Apa itu di sana? Saya tidak berubah itu. Oh, saya rasa saya boleh gunakan beliung ini. Lihat itu. Ia berjaya. Wah, apa di dalamnya? Wow, jeli madu. Dengan gula-gula M&M's. Sangat lazat. Kombinasi yang hebat. Hebat. Dan apakah itu? Oh, lihat itu. Ialah bubu. Tetapi, tunggu. Mana tu yang sedap? Oh, sering-sering seperti ginch creature. And dia yang relief ke bagian bawah dan makanan akan muncul. Oh, saya faham. Baiklah, mari kita lakukan. Oh, wow, itu benar. Lihatlah itu. Ia sangat sedap. Saya suka. Dan sekarang, mari kita tiup belon. Yuhu, sangat lucu. Susah nak pilih, tapi pemenangnya adalah kamu berdua, Miley dan Sam. Wah, hebat. Pegang tangan saya, Miley. Lain kali, Liv. Saya selalu
memutuskan bahawa sis mau jeli madu. Bolehkah awak buatkan untuk saya? Sudah tentu. Baiklah, tetapi saya perlukan madu. Mari kita tuangkan sedikit madu dari lebah. Aha, oh, ramai betul kamu semua. Masa untuk lari. Bagus. Sekarang tuangkan madu ke dalam botol ini. Ia sepatutnya cukup untuk mengisinya penuh. Oh, ya. Oh, lebah-lebah itu kembali. Saya tidak goncang sarang. Bukan saya juga. Ayo, berhenti. Tunggu! Kemana kamu pergi? Apa yang berlaku? Mereka mencuri madu dan sarang saya? Oh, hai. Saya perlukan sejumlah besar madu sekarang. Oh, seberapa laju? Sempurna. Sekarang kita ada balang plastik ini dan kita akan tambah Skittles ke dalamnya. Warna yang berbeza dalam balang yang berbeza. Sempurna. Sekarang madu itu berwarna juga. Sekarang setiap brand kitchen botol beige dan tentu meron corak pelangi. Baiklah, ungu, biru, hijau, kemudian kuning dan merah. Kesempurnaan. Hah? Apa yang Dustin buat di sana? Kaya ang bersekarturnya robot jam untuk get a cam. We're menghabiskan jam parian. Nenek, awasi cucu nenek. Baiklah. Saya hanya Anda tahu. Masuk untuk mengambil sedikit gigitan. Saya lapar. Saya sudah ada idea untuk itu. Antes akibat jeli madu yang sampai di Fanta. Ortami sedikit ajuk dalam tin Fanta ni. Oh, ya, sedikit bersepa. Tapi tak apa. Bagus. Sekarang saya ada jeli madu berperisa Fanta. Hebat. Sangat sedap. Sekarang saya boleh tambah nuts ke dalam jeli. Yeay. Beneran sana. The Star Pro. Dan di video and Myers. Putih. Ya. Sedap. Oh, Nenek. Apa yang sedang buat? Adakah itu gula-gula lemon? Saya suka gula-gula itu. Haya, si rifle laker berian sama madu. Chen is menjadi jelly lemon yang lazat. Meresulakan di sini semuanya. And surdian kita akan lakukan label bahannya. Selesai. Oh, apa masalahnya Dustin? Hah? Nenek, tolong ke tepi. Lihatlah itu. Chef buat jeli madu yang besar. Berikan saya Skittles yang bagi. Setelah lepas Skittles ke rolek foto. Bagus, begitu sahaja. Dan sekarang semuanya sudah siap. Wah, betapa besarnya botol jam ini. Hebat, saya suka. Oh, apa ini? Ia kelihatan seperti jam Fanta. Adik saya memang kreatif. Oh, ia sangat sedap. Ia juga dengan gula-gula nerds. Saya suka. Wanderling Jadaos brand, numpachi invite sa wetchung berasasin citrus, udayanjas, wiksif pils of Veranianzo. Ini dinasam na yang saya sangka. Wah, tu hebat. Temana sehebat botol besar ini. Wah, mari kita cuba jeli pelangi besar ini. Skittles juga. Ya, sangat sedap. Oh, tetapi siapa yang akan menang? Betul. Abang saya, Dustin, mengejutkan saya kali ini. Oh, wow. Kemenangan pertama.